sidang media hari ini sangat penting dan urgent supaya publik, orang awam dan juga pihak berkuasa dapat faham, dapat pemahaman yang jelas. Jangan dikelirukan ataupun diperbodohkan oleh mana-mana pihak. Isu yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah berkenaan dengan isu jalan, di mana mereka mendakwa bahawa jalan persendirian, dan pihak kami sebagai pemaju di Genting Highland menggunakan jalan itu telah mencerobohi jalan mereka. Tetapi KM kami telah diluluskan oleh Majlis Perbandaran Bentong, dan Majlis Perbandaran Bentong telah mengesahkan ini jalan awam, boleh digunakan oleh mana-mana pihak. Tetapi mereka memohon satu injunksi supaya kami tak boleh bangunkan tanah kami sendiri. Jadi isu ini masih dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sementara di Mahkamah Tinggi Temerloh adalah sekmakan kehakiman mengenai pemberi milikan tanah di bawah jalan yang dibina itu dari Genting Sempah hingga ke Gunung Ulu Kali. Saya bagi satu contoh, kami mencabar kata tak boleh. Saya bagi satu contoh. Sebenarnya mana-mana tanah kerajaan yang telah dibina dengan bangunan, maksud bangunan termasuk jalan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan meneliti geran, mana-mana geran, dia kata bangunan, tetapi tidak semestinya satu bangunan. Dia merangkumi jalan, jambatan, tanah dan sebagainya, dan juga bangunan yang biasa. Mana-mana tanah kerajaan yang ada pembinaan tidak boleh diberi milik. Saya bagi satu contoh. Kalau semua tanah kerajaan yang telah ada pembinaan boleh dimohon, sekian hari saya mohon tanah di bawah parlimen. Mengikut contoh ini, saya harus diberi milik dan bangunan parlimen itu harus pindah, sebab itu tanah saya. Logiknya sudah ada pembinaan, orang mohon tanah di bawah pembinaan itu diberi milik. Jadi kami cabar, masih menunggu keputusan yang arif hakim Mahkamah Tinggi Temerloh. Sementara isu ini masih tergantung, tindakan mereka telah mulakan sebagai hakikatnya adalah tanah dia, seolah-olahnya mereka adalah mahkamah, mereka adalah kerajaan, seolah-olahnya. Tetapi Malaysia ini, kita dalam Malaysia ini mempunyai undang-undang, kita mempunyai kerajaan, kita bergantung kepada belas kasihan tuanku dan kerajaan, bukan belas kasihan mana-mana pihak persendirian. Genting mendakwa bahawa jalan utama Genting dari Genting Sempah hingga
Gunung Ulukali di atas puncak Genting Highland adalah jalan persendirian oleh kerana diselenggarakan oleh mereka. Dakwaan ini sebenarnya untuk mengerilukan pihak berkuasa dan memperbodohkan orang ramai. Kerana dakwaan ini bercanggah dengan Undang-Undang Malaysia. Khasnya Akta 333, Akta Jalan Pengangkutan, Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa, dan juga Kanun Tanah Negara. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada dokumen yang saya sediakan. Dengan jelas sekali, Akta 333, Akta Jalan dan Pengangkutan, mengatakan bahawa mana-mana jalan, definisi jalan adalah mana-mana jalan yang diakses atau diguna oleh orang awam adalah jalan awam, tanpa mengira sama ada pihak mana yang selenggarakan ataupun dimiliki oleh pihak mana. Jelas, jalan awam di bawah Akta 333 dan juga di bawah Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa, di mana apabila sesuatu pembangunan ataupun kemajuan hendak dimajukan satu tapak atau satu tanah, mereka kena memperolehi satu kebenaran merancang, KM ataupun Development Order, dan di bawah Kanun Tanah Negara. Apabila tanah itu dibangunkan, kena dipecah sempadan. Apabila pecah sempadan hendak dilakukan, jalan akses perlu dibekalkan kepada lot-lot yang akan dipecah sempadan. Dan sebenarnya pihak Genting pada tahun 1976 telah memohon pecah sempadan seperti borang 9A, borang 9A yang saya sediakan, di mana mereka memohon supaya pecah sempadan mereka dibenarkan supaya mereka boleh menjualkan tanah-tanah mereka kepada parti ketiga. Dan sebenarnya tanah kami GM Aero secara tidak langsung adalah daripada pihak Genting. Dan borang ini mengatakan mereka akan bina satu jalan dan bekalkan akses kepada lot-lot yang dibahagikan. Ditandatangani oleh Tan Sri Lim Gotong. Saya percaya ini adalah tanda tangan Tan Sri Lim Gotong pada 1976. Dan oleh kerana permohonan ini, tanah di mana jalan utama Genting terletak adalah dimiliki oleh Kerajaan Negeri Pahang. Dari 19 sampai 2023. Kenapa hingga 2023? Kerana pihak Genting telah memohon diberi milik, dan Kerajaan Negeri Pahang telah memberi milik
kepada pihak Genting. Keputusan pemberi milikan ini kami sedang mencabar semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Temerloh di bawah kes nombor Temerloh CB 24A-1-03 singkang 2024. Dan keputusan mahkamah belum disampaikan. Perbicaraan mengenai isu pemberi milikan ini masih belum ditentukan. Jadi pada ketika ini mengatakan bahawa jalan itu dimiliki oleh mereka dan adalah jalan persendirian adalah palsu, tidak benar langsung. Sebenarnya mereka mendakwa bahawa itu jalan persendirian hanya atas sebab kos penyelenggaraan segala pembangunan. Kemajuan pembangunan perlu memperolehi kebenaran merancang. Lepas itu baru boleh bangunkan. Selepas memperolehi KM, ada syarat-syaratnya membekalkan infrastruktur yang tertentu. Dan apabila siap pembinaan, dan akan dikeluarkan dulu CF, sekarang CCC, sijil layak menduduki. Lepas sijil layak menduduki dikeluarkan, pemaju akan serahkan infrastruktur kepada pihak berkuasa. Kadang-kadang penyerahan infrastruktur ini tidak disempurnakan, mungkin kerana pembinaan infrastruktur itu tidak mematuhi spesifikasi pihak berkuasa. Mungkin, saya tak tahu. Jadi apabila infrastruktur yang gagah diserap kepada pihak berkuasa maka akan mengarahkan supaya infrastruktur itu seperti jalan, longkang, loji, kumbahan najis dan juga ada pencawang elektrik. Infrastruktur ini diselenggarakan oleh pihak pemaju sehingga pembaikan dibuat dan boleh diserah kembali kepada pihak berkuasa. Itulah sebab kenapa jalan itu diselenggar oleh pihak Genting. Tapi ini bukan satu alasan bahawa dakwaan mereka ini jalan persendirian hanya atas sebab diselenggarkan oleh pihak Genting. Cuba tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada gambar raja yang saya sertakan, di mana setiap pembangunan perlu ada papan tanda. Papan tanda itu mesti mengatakan dengan jelas pada akhirnya kelulusan merancang di sini. Dan kelulusan KM ini tiada. Dan mengikut Akta 172. Akta 172, apa-apa pembangunan harus mengikut rancangan tempatan daerah Bentong yang telah diwatakan. Rancangan tempatan daerah Bentong telah diwatakan sehingga 2035. Tiada apa-apa elemen toll plaza ataupun charge station, charge jalan, tak ada.
saya sediakan rancangan tempatan daerah Bentong di sini untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan ya, di mana tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk periksa sama ada tol di Jalan Genting Highland atau tidak. Dia mesti dalam ini, dokumen ini yang diwatakan. Kalau tak ada, tak boleh diluluskan KM. Saya ada 5 soalan. 5 soalan yang utama untuk disampaikan kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa dapat menjelaskan sama ada ini jalan persendirian ataupun jalan awam. Soalan 1, saya ingin meminta Kementerian Pengangkutan menjelaskan sama ada jalan utama Genting yang dirujuk itu merupakan jalan awam atau jalan persendirian mengikut Undang-Undang Pengangkutan Malaysia. Nombor 1. Ini semua dalam dokumen, semua dalam dokumen. Nombor 2, meminta Jabatan Kerja Raya ataupun Kementerian Kerja Raya di mana menteri mereka dan juga timbalan menteri mereka telah bersetuju ini jalan persendirian melalui sidang akhbar ataupun laporan media yang mengatakan begitu. Tetapi saya memohon Kementerian Kerja Raya mengesahkan dan menjelaskan sebab-sebab jalan utama Genting Highland ini tidak diambil alih oleh JKR dan diletak di bawah seliaan kawalan JKR, sehingga hari ini ianya masih dalam keadaan selenggar dibuat oleh pihak Genting. Nombor 3, saya ingin meminta KPKT menjelaskan sama ada peran rancangan tempatan Bentong yang telah diwatakan menggandungi sebarang elemen berkaitan Prazato. Pihak swasta sudah buat satu Prazato ataupun mereka namakan stesen cas jalan, tapi sebenarnya Prazato lah, sudah benar. Tapi KPKT belum mengeluarkan apa-apa penjelasan. Adakah boleh dibenarkan di bawah rancangan tempatan? Nombor 4, meminta KPKT menjelaskan juga KM kebenaran merancang apabila pihak Genting membangunkan hotel mereka, kasino mereka dan juga apartmen mereka di Gotong Jaya, kedai-kedai di Gotong Jaya. Ini semua dibangunkan oleh pihak Genting. Adakah KM mereka merangkumi satu akses jalan kepada harta benda ini? Sebenarnya saya sendiri secara peribadi memiliki satu apartmen di Gotong Jaya, di mana saya beli pada tahun 90-an dari Genting. Masa itu ada jalan, ada akses. Tetapi hari ini mereka kata itu adalah jalan persendirian. Pemilih di Gotong Jaya hanya ada apartmen itu atau kedai itu saja tanpa apa-apa akses. Kementerian
perumahan dan kerajaan tempatan perlu jelaskan. Kenapa akses kepada harta rakyat jelata hilang, hangus begitu sahaja tanpa apa-apa sebab. Ini akan menyebabkan nilai harta benda rakyat menjunam, jatuh, kerana harta itu tiada ada akses jalan dan sentiasa di bawah belas kasihan pihak genting. Satu hari dia putuskan tak mau bagi you pakai jalan, you tak boleh pakai. Jadi KPKT kena jelaskan. Dan saya juga ingin meminta Majlis Perbandaran Bentong mengesahkan sama ada kebenaran merancang stesen cas jalan ini telah diperolehi oleh Genting. Kalau ikut ini, dia tak ada. Papan tanda ini tak mention.